Ujian pertama untuk pasukan Harimau Malaya selepas perginya Coach Peter Komolski. AFF Hyundai Cup 2026. Jom kita sembang sikit pasal topik ni. Harimau Malaya, kita lawan sampai juara. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tref Gang. Apa khabar? Lama kita tak update berkenaan dengan isu-isu Liga Bola Sepak Tempatan kita. Kancah-kancah. Bola sepak tempatan kita, yang mana aku rasa aku ada banyak tinggal. Aku tahu ada banyak gila yang terjadi sepanjang kita fokus dekat World Cup. Tapi World Cup pun dah habis. So back to reality lah tuan-tuan. Tapi pelan-pelan, okay, yang mana update untuk Liga Super, klub-klub, transfer rumours dan sebagainya, korang jangan risau. Aku akan update dengan korang, tapi update tu akan menyusul lah. Untuk video kali ini, kita akan bercerita berkenaan dengan apa itu AFF Hyundai Cup, yang mana yang mungkin tak tahu lagi. Lepas tu kita akan tengok juga list call up pemain-pemain yang terlibat untuk kejohanan ini. Ada surprise-surprise sikit kat situ. Ada pemain-pemain yang dah lama kita tak nampak. Ada pemain yang tiba-tiba ada pula tu. Okay, so kita akan tengok serba sedikit berkenaan dengan list call up. Yang pertama sekali kita kena tahu apa itu AFF Hyundai Cup, yang mana aku rasa kebanyakan daripada kita memang dah familiar lah. Untuk peminat bola sepak tempatan, mustahil korang tak tahu AFF ni. Sebab apa? Dia ada satu nilai sentimental lah untuk kita dan juga AFF ni. Dia sebab apa tahu? Pada tahun 2010, semua orang tahu kita menang AFF dan kita memang akan ingat kejadian tu sampai bila-bila. Sebab apa? Memang sebab tu je pun kita menang tuan-tuan. So kita memang akan ingat, okay, di bawah squad K. Rajagopal tu. Aku tak perlu ulas lah benda tu. Okay, so untuk tahun ni AFF Hyundai Cup. Kenapa Hyundai Cup? Itu penaja tuan-tuan. Okay, penaja. Jangan panik sangat. Hyundai ni dari mana pula datang? Tak, itu penaja. Okay, selain daripada nama dia Hyundai Cup, dia juga dikenali sebagai ASEAN Championship. Tapi basically dia dua benda yang samalah. Dua soalan yang selalunya akan pop up dalam kepala aku kalau bercerita pasal AFF ni. Yang pertama, adakah dia sudah diiktiraf FIFA? Sebab benda ni isu yang daripada dulu lagi. Every time sampai je musim kempen ni, kita akan bercerita, tak payah layan kot sebab bukannya ada dalam kalender FIFA, kan? Betul kan? Benda tu kan? Itu yang pertama lah. Yang kedua, pemain-pemain. Siapa pula lah yang akan dipanggil? Sebab apa? Bila bercerita pasal kempen yang tak ada terlibat dengan kalender FIFA, pemain-pemainnya sudah semestilah bukan daripada skuad pertama. Dia bukan dalam negara kita je guys. Isu ni dekat mana-mana negara yang terlibat pun, 10 negara yang terlibat ni pun aku rasa menghadapi isu yang sama. Soalan yang pertama, kita tengok dulu, adakah AFF ni sudah diiktiraf? Sudah dimasukkan dalam kalender FIFA ke belum? Benda ni agak keliru. Akulah, tak tahulah korang. Sebab apa? Dari apa yang kita dapat dengar, dari apa yang kita dapat tengok, ada satu pengumuman daripada Presiden FIFA iaitu Gianni Infantino pada Oktober lepas di Kuala Lumpur, di negara kita sendiri, yang mana ada satunya kejohanan yang diusulkan Presiden FIFA iaitu Piala ASEAN FIFA. Okey, sebab bila keluar je benda tu, aku expect benda tu yang akan bergantikan AFF. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Ianya adalah dua kejohanan yang berbeza. So kat sini kita tahu AFF tak ada masuk dalam kalender FIFA guys. Piala ASEAN FIFA, ya. Yang tu akan diwujudkan nanti dan akan ada dalam kalender FIFA. Okey, yang itu kemungkinan besar akan disertai 11 negara. So kita fokus dulu AFF Hyundai Cup ni. Bila cerita pasal kempen yang tak terlibat dalam kalender FIFA, satu benda yang korang kena faham, yang kita kena faham kat sini, semua klub ada hak untuk melepaskan pemain ataupun tidak. Maksudnya dia boleh bagi pemain dia turun untuk kempen ni, pada masa yang sama dia tak boleh bagi pun tak ada siapa boleh cakap apalah, sebab itu adalah hak klub masing-masing. Korang kena faham, kempen ni terjadi betul-betul sebelum season start. Sekarang ni pun banyak tim yang dah start pre-season, dah start busy. Okay, yang satu benda yang menarik untuk list call up pada kali ini, tidak ada pemain Selangor. Even pemain JDT yang skuad utama pun ada 2 orang. Yang selebihnya datangnya daripada JDT 2. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok dulu list call up untuk kempen kali ni. Untuk list call up, pemain-pemain ini telah pun dimuktamadkan, dipanggil seawal aku rasa 10 Julai kalau tak salah aku,
oleh coach interim kita Tan Cheng Ho yang mengambil alih tugasan sebagai jurulatih selepas position itu ditinggalkan kosong oleh coach Peter Kamowski. Tidak. Tak ada guys, nak buat macam mana, benda dah nak jadi. Kita sebagai peminat ni, itu je lah, kita boleh redha dan sabar je lah tuan-tuan 26 pemain telah dipanggil, 9 pemain di list standby. Ini adalah ramuan gabungan pemain-pemain muda, pemain-pemain pertengahan, pemain-pemain tua, pemain-pemain yang kejap ada dalam liga, kejap tak ada, kejap main, kejap tidak. Dia macam-macam lah guys. every time AFF punya list squad keluar kan, aku rasa kalau kau tanya aku sentiasa excited dengan apa yang akan dibawa Harimau Malaya. Sebab apa? Harimau Malaya ni ialah, kalau kita boleh sokong World Cup, ini ke pula negara kita. Come on gang. Harimau Malaya, yes sir. 26 pemain Yang paling senior bagi aku Pablo Josue lah yang mana aku rasa tahun ini 37 tahun. Yang paling muda Farish Danish daripada JDT 2 yang baru berumur 20 tahun. Dari segi goalkeeper kita tolak tepi dulu. Okey, kita tengok dulu dari segi pemain-pemain, dari segi pertahanan, tengah dan juga penyerang. Di departmen pertahanan kita nampak dua pemain senior kat situ disertai dengan beberapa muka-muka baru, wajah-wajah baru, pemain-pemain junior lah kita boleh panggil untuk skuad Harimau Malaya. Dominic Tan dan juga Ubaidullah akan mengotai di bahagian pertahanan, tapi ini ada satu news yang mana dikabarkan Dominic Tan terpaksa digugurkan akibat kurang fit disebabkan kecederaan yang berlaku terhadap beliau, dan Dominic Tan telah diganti seorang pemain JDT 2 yang diberi nama Esa Hadi, yang aku rasa dia boleh bermain di bahagian defensive midfield dan juga bahagian pertahanan lah. Okey, itu cerita daripada sudut departmen pertahanan. Dan aku rasa kat sini so far yang paling experience di pentas sini pun Ubaidullah. So mungkin dia akan lead departmen pertahanan itu sendiri. Kita tengok pula departmen bahagian tengah. Bahagian tengah ni yang paling crucial sebenarnya tau dalam skuad Harimau Malaya. Sebab kita tahu Harimau Malaya dia kalau buat midfield ni dia memang banyak pilihan. Tapi dalam banyak-banyak pilihan tu boleh ke tak boleh carry game je masalahnya tu. Okey, kita tengok dulu Untuk departmen tengah ni seperti mana yang korang nampak kat situ, ada beberapa muka senior yang aku rasa membuatkan aku rasa lega sikit. Tapi ada juga muka yang baru yang buat aku rasa agak excited tu aku tengok bahagian tengah ni. Sebagai contoh, Ibrahim Manusi guys, antara defensive midfielder yang sebelum ini mendapat highlight tapi tiba-tiba senyap, tiba-tiba terperap je pula dalam satu tim tu. Hendrik Dos Santos, Sergio Aguero dan juga Zafri Yahya, itu adalah nama-nama senior yang kita boleh nampak di departmen tengah. Tapi tidak dilupakan juga seorang pemain yang baru saja join training skuad Harimau Malaya, iaitu Wan Kuzain. Yang ini pun antara yang menarik juga. Untuk cerita Wan Kuzain ni, macam-macam respon kita nampak kat situ. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang menyampah, ada yang mungkin bercakap, apa salah dia ni tak habis-habis dia ni. Okay, daripada dulu lagi baik panggil orang lain yang memang ada dalam kita punya local punya league. Tapi tuan-tuan, aku rasa nama dia ni bukan nama asing dalam Harimau Malaya. Dah banyak kali pun ada. Cuma kali ni aku agak terkejut, akhirnya dia ada. Okey, seorang pemain yang bermain di League USL Championship dia bersama klub Sporting Jacks. Satu pemain yang memiliki kreatif yang sangat-sangat baik, itu kita tak boleh nak deny. Shooting dan juga passing dia ada. Bermain di bahagian midfield, nak kata tak suka tu tak adalah guys sebab daripada squad kita sekarang ni, aku rasa sedikit sebanyak ianya adalah penambahan yang sangat-sangat baik untuk squad Tan Cheng Ho. Tapi basically aku rasa kalau Wan Kuzain tak dapat menyesuaikan diri, dia main pun nanti tak okey, aku rasa pun kita tak boleh nak judge sangat. Sebab untuk pengetahuan korang, jangka masa preparation kita sebelum AFF kali ni start, berapa minggu je guys? Ada 2 minggu, ada 2 minggu lebih lah macam tu kan. So aku rasa masa prepare pun tak lama. So kita tengok pula departmen penyerang. Departmen yang aku rasa memang menjadi kunci. Kalau tengah okey, bawah okey, defend okey kan, tiba-tiba attacking tak okey, tak jadi juga guys. Siapa pula nak score kan? Okey, untuk bahagian penyerang, kita boleh nampak dekat situ Pablo Josue adalah antara muka yang aku rasa paling senior dalam departmen penyerang ni. Tapi ada juga kat situ Sumareh, ada dekat juga situ Hadi Fayad dan juga Richard Chin. Cuma Richard Chin ni tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan seperti mana yang aku maklumkan tadi, AFF ni tidaklah diiktiraf FIFA lagi. Dia tak ada dalam kalender FIFA. So Richard Chin terpaksa digugurkan
akibat dia punya club dekat Scotland, Scottish tu tidak melepaskan beliau. So benda tu pun kita tak boleh nak halang hak diorang disebabkan sekarang ni musim pre-season. So Richard Chin akan digantikan Hakimi Hazim, salah satu pemain yang aku rasa agak regular juga dekat skuad Harimau Melaya. Kita biasa nampak dia lah. Tapi ini yang membuat aku rasa lega sikit dengan adanya seorang pemain ini yang lama gila tak nampak dia dalam skuad Harimau Melaya, Shafiq Ahmad. Antara penyerang yang aku rasa paling underrated lah. Paling underrated tuan-tuan. Dia ada, so aku rasa macam lega sikit. Okay, so mungkin kalau bukan Hadi Fayad, mungkin bukan Pablo Josue, kita ada Shafiq Ahmad tuan-tuan. Interesting. Untuk AFF Hyundai Cup ni, dia punya format yang mana yang tak tahu, dia dipecahkan kepada dua grup. Grup A dan juga grup B. Grup A 5 negara, grup B 5 negara. Kita berada di dalam grup B lah bersama Thailand, Myanmar, Laos dan juga Filipina. Manakala Vietnam, Singapura, Indonesia dia berada dalam grup A lah. Kita akan bermain satu kali sahaja, okay, di dalam group stage, dan juara dan naib juara akan layak ke peringkat seterusnya. Daripada peringkat seterusnya tu sampailah ke final, barulah akan ada home away punya game. 2 kali dia main. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Agak pendek, tapi aku harap sedikit sebanyak dapat memberi info kepada korang berkenaan dengan AFF Hyundai Cup ni. Okay, satu kejohanan yang mungkin tidak dipandang, tapi bagi aku, as long as adanya nama Harimau Melaya kat situ, kita kena tetap ambil tahu, kita kena tetap sokong. Yang mana yang belum subscribe, yang mana yang masih belum like, bantu aku. Okay, terima kasih kerana always support Twelve Production. Nantikan video yang akan datang daripada saya. Assalamualaikum, bye bye.